Penduduk kampung Lukut di Kota Tinggi, Johor hidup dalam kebimbangan apabila sekumpulan gajah liar semakin berani menceroboh sehingga ke laman rumah. Menurut mereka, masalah ancaman haiwan liar itu sudah berlarutan sejak sekian lama, malah semakin kerap berlaku sejak kebelakangan ini. Dalam kejadian terbaru kira-kira jam 3.30 pagi tadi, 2 ekor gajah dewasa memusnahkan pokok kelapa dan pisang yang ditanam penduduk. Penduduk kampung Zahar Idris berkata dia tersedar daripada tidur selepas terdengar bunyi bising berhampiran rumahnya sebelum terkejut melihat seekor gajah sedang memakan pokok pisang berhampiran rumahnya. Dengar bising-bising, saya pun buka tingkap tengok dia kat gajah tu kat tepi tingkap rumah saya kan. Peranjat saya kata. Di tengah makan pokok pisang. Walaupun setakat ini kumpulan gajah terbabit hanya memusnahkan tanaman seperti pisang, kelapa dan ubi, namun kehadiran haiwan terbabit membimbangkan penduduk. Dalam tempoh 15 tahun yang saya dah duduk sini pun, kekerapan ini memang kerap sangat berlaku. Sebulan sampai 3-4 kali gitu. Lebih pun ada. Masa jumpa tu rasa macam takutlah, besar kan. Ada gading lagi. Lepas tu buka pintu nak anak nak pergi sekolah. Depan rumah tu besar sangat. Justru mereka menggesa pihak berwajib mengambil tindakan segera sebelum kejadian tidak diingini berlaku. Kau lizard lagi?